Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafri Ilham sebagai facilitator di kem besar solat yang diadakan di Masjid Ibn Abbas. Saya mewakili representatif group memanggil beberapa peserta untuk bertemuruga ataupun tanya khabar lah tentang program yang berlangsung sepanjang 2 hari ini. Tanya nama apa ni? Adam Musli bin Abdullah. Adam tengah Adam. Okey. Tanya umur lah. Umur berapa? 13. Umur 13. Dia bersama ni. Nak tanya soalan pertama. Soalan pertama nak tanya apa perasaan yang dapat sepanjang program 2 hari ini? Dapat boleh habis versi baik. Baik. Abang pun baik juga. Boleh pemaya ke? Semua baik. Semua baik. Berarti happy lah. Happy. Kita nak tanya soalan kedua. Soalan kedua, berapa hak dapat sepanjang kem besar solat yang berlangsung? Dapat. Dapat belajar ambil Maya. Dapat Solat. belajar solat. Wudu belajar ambil maya. Banyak lagi tak? Tak boleh nak rakar tak? Boleh. 2 hari. Lepas tu nak tanya soalan terakhir. Berapa hak menarik sepanjang join kem besar solat ni bersama representatif ni? Menarik. Dia pun main, baru belajar. Lepas tu dapat apa baik. Apa best ni. Habis baik. Aktiviti kau kan? Aktiviti tidak ada. Tidak ada. Apa tidak? Aktiviti tak ada. Mana tu? Perhatian. Perhatian. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafri Ilham sebagai facilitator untuk kem besar solat yang dianjurkan di Masjid Ibn Abbas. Hari ini saya membawa seorang peserta, iaitu peserta seterusnya iaitu apa? Nama saya Abdullah Ahmad Faiz bin Asbadi. Saya dari Kumpulan 1. Boleh saya tahu umur berapa? Nama saya 14.